Seperti mana persoalan sahabat kita iaitu Shah. Ramai orang Malaysia keliru antara Puteri Wan Nang Sari dan Puteri Warinong Sari, walaupun mereka berasal daripada kisah yang sangat berbeza. Wan Nang Sari ialah seorang puteri sebenar dalam sejarah, anak kepada Maharaja Dewa Suradari dari Indrapura, Pahang. Wan Nang Sari berkahwin dengan Sultan Mansur Shah dari Melaka, mengikat hubungan kuat antara Pahang dan Melaka. Hasil perkahwinan ini, Wan Nang Sari melahirkan dua putera, Raja Muhammad dan Raja Ahmad. Raja Muhammad menjadi Sultan pertama Pahang, tetapi dihantar ke sana selepas insiden membunuh Tun Besar dalam permainan sepak raga. Raja Muhammad mangkat pada tahun 1475 dan dimakamkan di Pahang Tua, Pekan. Berbeza dengan Wan Nang Sari, Warinong Sari hanyalah watak mitos dalam lagu rakyat yang diwarisi di Pahang. Lagu Warinong Sari diwariskan oleh Ismail Yen melalui pawang dukin dari Kampung Luit, Pahang. Dalam lagu tersebut, Warinong Sari digambarkan sebagai puteri cantik dan pahlawan gagah, melindungi kerajaannya dari ancaman luar. Jelas sekali, Wan Nang Sari adalah tokoh sejarah sebenar, manakala Warinong Sari adalah tokoh legenda dalam tradisi lisan rakyat. Memahami perbezaan ini penting untuk menghormati warisan sejarah negara kita dan mengelakkan kekeliruan budaya. Dua nama, dua kisah, satu pelajaran, hargailah sejarah dan mitos yang membentuk identiti bangsa kita.